Bertemu kembali. Suruhanjaya Tenaga ST terus memperkukuh komitmennya dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan tenaga secara mampan menerusi penganjuran Karnival Bijak Tenaga 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Stadium Indira Mulia, Ipoh Perak bermula Sabtu. Pengerusi ST Datuk Seri Asri Hamidun berkata, penganjuran itu bertujuan mendekati dan memberi peluang kepada segenap lapisan masyarakat untuk mengenali dan memahami fungsi agensi tersebut selaku badan kawal selia sektor elektrik dan gas berpaip negara serta perkembangan sektor tenaga negara dalam bentuk yang santai. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendapatkan penjelasan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ST, perkembangan terkini mengenai industri pembekalan elektrik negara, insentif terkini kerajaan berkaitan kecekapan tenaga dan tenaga boleh baru serta meneroka peluang pendidikan dan kerjaya dalam sektor tenaga. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian Karnival Bijak Tenaga ST 2026 pada Ahad. Katanya penganjuran karnival itu juga merupakan salah satu usaha proaktif ST untuk mengambil pendekatan masyarakat secara inklusif dan mesra keluarga. Pihaknya juga mahu memupuk kesedaran mengenai kecekapan, keselamatan dan peralihan tenaga melalui pendekatan yang menyeronokkan dan mudah difahami. Sementara itu, Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga, Liliana Roslan berkata, pihaknya merancang memperluaskan penganjuran karnival berkenaan ke negeri-negeri lain mulai tahun depan susulan sambutan menggalakkan yang diterima pada penganjuran sulung program itu di Perak. Kehadiran sangat memberangsangkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua orang kata orang Perak. Bukan sahaja daripada Perak, semalam kita lihat daripada KL, JB dan sebagainya. Sasaran asal hanya 5,000, kita sekarang ni telah melangkaui 10,000, menghampiri 15,000 pengunjung insya-Allah. Persempena sambutan Jubli Perak ST Karnival berkenaan menyokong agenda peralihan tenaga negara dengan menghimpunkan pelbagai aktiviti termasuk pameran, demonstrasi, ceramah dan pertandingan yang memberi pendedahan kepada orang ramai mengenai kepentingan penggunaan tenaga secara bertanggungjawab. Sepanjang program itu, pengunjung turut didedahkan dengan cara menjimatkan penggunaan elektrik di rumah, kepentingan label cekap tenaga 4 atau 5 bintang dan label keselamatan ST Sirim. Selain panduan memilih peralatan elektrik yang lebih cekap tenaga,